Semalam pukul 2.30 pagi sampai kat Absolute Bazaar di Mitek. Ingatkan tak ada orang, tapi rupanya jalan jam. Start kat jalan nak masuk Mitek tu 15 minit. Kat Mitek pula manusia crowded. Ini first time pergi event macam ni, sebab biasanya saya tidur je waktu macam ni. Tak sangka lautan manusia di tengah malam Ramadan. Seronok tengok ramai peniaga Melayu buka bus bazar berniaga dalam vibe yang meriah macam ni. Jumpa ramai artis dan influencer kat Mitek ni, tapi tak ambil lah pula gambar dengan mereka. Sekadar hai-hai, bye-bye je. Ingatkan nak sahur kat Mitek, tapi hujan lah pula. Jadi, kami pun gerak ke masjid wilayah yang 5 minit je dari situ. Sempatlah sahur free dan solat sikit sebanyak sambil mencari Lailatul Qadar. Ramai Pak Arab kat masjid ni. Mereka stay nearby this masjid.